Pelaburan emas, simpanan emas bukanlah perkara yang sama. Hakikatnya, kedua-duanya mempunyai tujuan, strategi dan pendekatan yang berbeza. Simpanan emas merujuk kepada pembelian emas secara berkala, tujuan jangka panjang, tanpa niat untuk jual dalam masa yang terdekat. Ia lebih kepada membina aset, melindungi nilai duit daripada inflasi dan menyediakan dana kecemasan yang kali susut nilai. Contohnya, menabung 1 gram emas sebulan melalui akaun emas Gap Public Gold adalah bentuk simpanan emas. Ia tidak terkesan dengan turun naik harga harian kerana fokus utama adalah konsistensi dan nilai jangka panjang. Pelaburan emas pula bersifat lebih taktikal. Ia melibatkan pembelian emas dengan harapan menjual semula pada harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan. Pelabur emas biasanya peka terhadap harga pasaran, analisis teknikal dan momentum global. Dan kebiasaannya pelabur emas membeli dalam skala yang besar, 250 gram, 1 kilogram dan ke atas kerana margin keuntungan untuk 1 gram adalah kecil. Namun anda perlu ingat, pelaburan emas melibatkan risiko jangka pendek. Jika tersalah waktu beli dan jual, anda mungkin alami kerugian disebabkan oleh faktor spread dan turun naik pasaran. Kesimpulannya, simpanan emas sesuai untuk mereka yang mahu membina kekayaan secara selamat dan stabil. Pelaburan emas pula untuk mereka yang mempunyai bajet belian yang lebih besar dan berpengetahuan dalam membaca pasaran. Dan bagi kebanyakan rakyat Malaysia, simpanan emas secara konsisten adalah langkah pertama yang paling selamat untuk membina masa depan kewangan yang kukuh. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh isi borang sign up di bio saya. Atau anda boleh rujuk pin video saya 5 langkah mudah untuk daftar akaun emas secara percuma. Dan saya akan bimbing anda sebaiknya. Follow for more.